Okey, kita nak connect remote keyboard Android ni pada Android car kita. Ni Android car Okey. Remote ni dia support Bluetooth dan USB, tetapi untuk Bluetooth kereta hanya untuk speaker. Jadi kita kena guna mode USB lah. Okey, ni mode USB. Jadi kita kena cucuk pada USB port lah. Jadi masalah sekarang ialah USB port kita dah penuh. Sebab satu kita dah guna untuk HDMI port untuk roof monitor, dan satu lagi kita dah guna untuk pen drive. Okey, kita kena tambah USB hub. Okey, USB hub ada 4 port. Di satu kita akan tambah jadi 4 lah. Okey, mari kita cucuk dulu. Kita cabut pen drive ni. Okey, kita dah cucuk USB hub. Jadi kita cucuk pen drive dan receiver untuk remote di sini. Lawa lampu dia pun. Sayang betul nak tak dalam drawer ni. Mari kita uji remote. Okey, jadi remote ni kita on switch dulu. On switch. Dan mari kita cuba. Okey, kita test butang volume. Boleh. Kita test mouse. Okey, boleh. Okey, apa tujuan saya pasang remote keyboard ni? Okey, tujuan saya pasang remote keyboard ni untuk assistant saya lah. Siapa lagi? Untuk orang rumah saya lah. Sebab dia sekarang duduk di belakang dengan anak-anak. Jadi untuk memudahkan dia untuk kontrol. Contoh dia nak buka YouTube kan. Okey, dia buka YouTube, dia boleh kontrol di sini lah. Nak home, dia boleh tekan home sini. Dia nak buka YouTube contoh, dia boleh kontrol guna mouse sini, dia buka YouTube. Jadi kita memudahkan urusan orang rumah saya lah. Jadi dia boleh guna untuk kontrol, menggunakan remote ni lah. Dia tak perlu dia nak kontrol kat depan, dia boleh kontrol dari belakang lah. Dia ke belakang. Okay, dia boleh play. Jadi semua kita boleh kontrol di sini lah. Dia nak next pun boleh, nak next, nak pun boleh. Okey, anda kata dia nak search pun tak ada masalah. Dia nak search, kita pergi kat tempat search. Dia boleh type, dia boleh type di sini lah. Nampak tu? Senang. Jadi kita memandu jauh-jauh, kita serahkanlah tugas untuk search YouTube ni pada asisten kita sajalah. Senang. Pergi dia dengan anak-anak boleh kontrol YouTube kat belakang. Okey, ini tujuan saya sebenarnya. Jadi remote keyboard ni boleh pakai, USB hub pun boleh pakai, tiada masalah. Okey, yang nak beli boleh beli. Berfungsi untuk Android car.